Argentina bukan hanya tenggo, daging, bola sepak tapi juga keajaiban. Pada 2011, nelayan Brazil temukan penguin berminyak di pantai, hampir mati. Dia membersihkan, merawat, menamakannya Dindim, lalu melepaskannya ke laut. Beberapa bulan kemudian, Dindim kembali. Dindim berenang lebih 8,000 km setiap tahun dari perairan sejuk Argentina demi menemui penyelamatnya. Ia tinggal 8 bulan dengan si tua sebelum berenang ke selatan. Saintis mengesahkan ikatan unik ini. Penguin menganggap manusia itu keluarga sendiri. Video pertemuan mereka menyentuh jutaan hati. Di Argentina, bola sepak hampir menjadi agama. Peminat Diego Maradona mewujudkan gereja Maradona. Ia mempunyai hukum, doa dan kalender mengikut kelahiran Diego. Setiap 30 Oktober gereja ini sambut Christmas, hari lahir Maradona. Penganut berkumpul berjersi menamai anak mereka Diego. Ia bermula sebagai gurauan rakan. Kini, ia mempunyai lebih 100,000 pengikut. Ini mungkin kedengaran aneh bagi orang asing. Namun di Argentina, legenda bola sepak ini benar-benar ada gerejanya sendiri. Argentina juara mutlak dalam kemungkiran mengisytiharkan kebangkrapan 9 kali sepanjang sejarahnya. Tahun 2000-an menyaksikan malapetaka, inflasi melampau menghakis gaji, ban membekukan simpanan dan nilai mata wang runtuh dalam sekelip mata. Jutaan orang kehilangan segalanya, terpaksa membeli dolar dan memulakan hidup baharu dari kosong. Walaupun kaya sumber asli, negara itu berulang kali terjerumus dalam kancah hutang. Dalam jenaka pelabur, Argentina menjadi sinonim krisis abadi. Disember 2001, Argentina menyaksikan drama luar biasa. 5 presiden bertukar dalam 2 minggu. Protes besar-besaran menjatuhkan ketua negara. Parlimen bersidang tanpa henti. Presiden baru hanya bertahan sehari atau seminggu. Jalanan dipenuhi rakyat memukul periuk belanga sebagai tanda protes. Seolah setiap warga Argentina pernah menjadi presiden walau sesaat. Pusingan gila kuasa ini lambang krisis paling teruk. Walaupun tiada apa yang lucu ketika itu, kini ia bagai plot komedi. Di utara Argentina terletak Campo del Silo, kawasan hujan meteor purba. Ribuan tahun lalu, kepingan besi kosmik gergasi jatuh dari langit di sini. Di sinilah ditemui meteorit terberat dunia. Ada yang melebihi 30 tan, yang lain hampir sama. Setiapnya lebih berat dari kereta kebal. Bongkah besi gergasi berkarat ini masih terbaring di tanah. Penduduk tempatan masih menemukan meteorit, dilindungi undang-undang ketat dari pencuri. Di sini, kita sedar angkasa lebih dekat daripada sangkaan. Di Argentina, tradisi unik berusia lebih seabad. Presiden secara automatik menjadi bapa angkat setiap anak ketujuh dalam keluarga. Adat ini dari Rusia, dibawa migran mengikut kebiasaan raja-raja. Argentina menerimanya penuh semangat. Dahulu, kepercayaan ngeri tentang anak lelaki ketujuh wujud. Pihak berkuasa mengubah tahyul lama menjadi tradisi mulia, memecahkan rantaian ketakutan. Kini, keluarga menerima surat dari Istana Presiden. Anak pula mendapat bapa angkat kehormat. Pada 1 Disember 2005, Buenos Aires menyaksikan kejadian luar biasa. Obelisk, simbol utama kota, dipakaikan kondom merah jambu gergasi. Ini aksi berani Hari AIDS sedunia. Fotonya tersebar global dalam sejam. Pihak berkuasa guna monumen ikonik ini tarik perhatian isu penting. Aksi ini cetus perbincangan hangat, namun ia buat jutaan orang bincang masalah itu. Peristiwa ini tercatat dalam buku sebagai contoh bagaimana satu imej mudah ubah agenda. Pada akhir 60-an, pakar bedah Rin Favaloro dari Argentina ubah perubatan dunia. Beliau perintis operasi menyelamat jutaan nyawa. Ia ambil vena kaki pesakit, cipta pintasan darah arteri jantung tersumbat. Dinamakan pintasan, ia revolusi kardiologi. Sebelum ini, pesakit jantung tiada harapan. Kini, mereka punya peluang hidup. Bila Favaloro terbit hasilnya, pakar bedah dunia kuasai kaedah itu. Jutaan pesakit berhutang nyawa pada ciptaan doktor Argentina ini. Bola sepak di Argentina bukan sekadar permainan, ia letupan emosi yang menggegar dinding stadium. Apabila dua kelab utama bertemu dalam derby agung, stadium menjadi kuali mendidih. Puluhan ribu peminat melompat, menyanyi, memukul drum dan menabur konfeti di padang. Bombonera yang terkenal bergegar kuat semasa perlawanan sehingga tribun konkrit bergetar di bawah kaki peminat. Selama 90 minit, orang ramai tidak henti bersorak, laungan berganti-ganti. Ada yang menangis, ada yang ketawa. Pelancong berpengalaman pun mengakui belum pernah melihat suasana sebegitu di mana-mana. Langit Argentina boleh pecah rekod dunia.
Pada 2019, kilat di sini menyala hampir 17 saat berturut-turut. Ini adalah kilat terpanjang pernah direkodkan. Setahun sebelumnya, kilat lain merebak ratusan kilometer. Biasanya, kilat hanya menyala kurang dari 1 saat. Tetapi di sini alam menunjukkan kuasa sebenar. Kilat sebegitu mengubah malam menjadi siang. Pemburu ribut datang ke sini untuk rakaman gegasi langit ini. Inilah Argentina, negara di mana kilat pun memecah rekod. Jika anda tahu sesuatu yang baharu, sila suka dan langgan. Jumpa lagi.